Kadang-kadang kita terawih sebab pakcik terawih. Tengok mak terawih, saya pun terawih lah. Ni kenapa khatam Quran? In psychology, kita ada extrinsic and intrinsic motivation. So motivation dia terbagi pada dua, extrinsic, intrinsic. So extrinsic ni apa? Sesuatu yang bersifat eksternal. Kita tengok video-video kat YouTube, rasa semangat nak berubah, lepas tu tidur. Esok tetap juga jalani kehidupan seperti biasa. Kan? Extrinsic. Tak tengok bank account, kita hujung bulan pun dah jadi extrinsic motivation. Ya Allah, tinggal duit setengah ni. Macam mana aku nak beli beras ni? Contoh kan. So tu extrinsic motivation. Dia boleh bertahan not more than 24 hours. Tapi yang kuat tu apa? Intrinsic motivation. So intrinsic motivation tu sesuai dan kena dengan apa yang Nabi ajar dalam agama. Apa dia? Intrinsic motivation ni adalah big why. Our bigger purpose. Kenapa you nak masuk Ramadan? Kenapa you nak kena buat tarawih? Kenapa you nak kena baca Quran? Sebab most of us, termasuk saya lah sekalipun, kadang-kadang kita tarawih sebab pakcik terawih. Tengok mak terawih, saya pun terawih lah. Ni kenapa khatam Quran? Dah Kak Leha, Kak Nap, Kak Sum terawih, saya baca Quran, saya pun baca Quran lah. So dia tak ada that kind of, a main purpose. Niat tu kenapa kau nak buat? Hanya sekadar ikut-ikutan. Bila kita ada firm niat, kenapa kau masuk Ramadan? Kenapa kau kena puasa? Jadi itu yang akan jadi intrinsic motivation yang boleh buatkan kita bukan takat boleh habiskan Ramadan ni, tapi keluar Ramadan kita tetap bawa dan carry that motivation.